Halo, Assalamualaikum semua. Lama tunggu. Apa khabar semua? Sihat? Okey, sekejap. Sekejap lagi kita akan start kita punya ni ya. Uh, ini lebih kepada sembang-sembang je lah. Tak adalah macam formal sangat. Okey, semua okey hari ni? Semua okey? Dah makan? Nak tidur lah? Okey. Sekejap saya cuba share screen sekejap. Hmm. Okey, untuk video yang sebelum ni yang saya share dekat YouTube untuk last week punya apa tu market overview, ada tengok tak? Berapa hari bulan hari tu Hari ni berapa bulan? Hari ni 15. Hari ni 15, 9 hari bulan hari tu, 9 hari bulan. Ada tengok? Ada tengok tak? Tak ada Yang dekat channel tu saya sharekan apa tu? Uh, Fokus, saya sharekan fokus kan. Saya sharekan fokus sehingga 12 hari bulan, betul tak? 12 hari bulan ada reversal kan? Tengok tak ni? Kita tak tengok. Okey, 12 hari bulan kan ada reversal kan, kita kan saya cakap kan. Betul tak? Tak silap lah. Buka boleh je tak yalah. Okey, 12 hari bulan hari tu 9 hari bulan kan saya buat video kan. 9 hari bulan should be somewhere here lah. Market kat sini kan. So cuma time tu dia sideways lagi. Dia sideways lagi dan tak tahu sama ada 12 hari bulan tu dia ke atas ataupun ke bawah. Tapi dekat sini yang kita nampak dia dah ke bawah lah. Dia sampai ke bawah 12 hari bulan, dia awal sehari lah. Awal sehari di hit 3810 tu. Uh, saya cakap tak? 3810 tak cakap sampai 3810. Saya ada buat dua target tau hari tu. Dua target. 3810 dengan berapa ya saya tengok 9 hari bulan 9 3764. Initially 3764. 3764 tapi tak sampai 3764, dia hit 3810. Sebelah hari bulan tu 12 malam tu dia terus dia naikkan dekat sini. Sekejap saya share screen. Salah share pula. Kita tak nampak apa. Okey, nampak cat kan? Nampak? Kalau nampak, komen nampak? Okey, ada seorang nampak. Yang lain? Okey, ada dua nampak. Maknanya dah ada orang nampak lah. Okey, dekat sini somewhere here yang 9 hari bulan tu tadi saya tunjuk dekat skrin tapi saya tak share tadi tu. Okey, somewhere here, lepas tu dia turun lah. Sebab masa 9 hari bulan tu, sekejap. Masa 9 hari bulan tu memang ada dua ni lah. Satu saya tunjuk ke bawah ataupun satu lagi dia ke atas lah. So tapi dia tak naik atas, dia turun. Dia turun. Initially saya punya target dekat 3764. Lepas tu over the time ada target baru lah. Target baru dekat 3810. 3810 saya start target pada 11 pada 11 hari bulan ni. Pada 11 Jun ni saya dah apa nampak dia punya target yang dekat 3803. Tapi market turun dekat 38 berapa? 3810. Miss 7 ticks lah daripada target. So far okay. In term of price, kita miss 7 ticks. Target 3 tapi kena dekat 10. 3810 dan kita target 12 Jun tu naik, tapi dia reverse awal lah. Dia reverse awal tu pada 11 Jun. Okay, 11 Jun. Actually dia malam malam 11 Jun tu. Malam 11 Jun, mana 11 Jun? Ni. Dia reverse kat sini lah. Dia low kat sini, dapat bottom, lepas dia turun naik. Okay, dia naik sekarang ni sampai bila? Dia naik sampai di jangka dia naik sampai
18 Jun. 18 Jun, esok 16, 17, 18. 16, 17, 18, so dia ada 3 hari. Okey, dia ada 3 hari untuk naik. Dekat sini yang roughly kalau target solely based on Genfan ni, okay, daripada Genfan ni kita nampak target yang dekat 4035. Okay, 4035. Okay, adakah possible untuk dia naik lagi? Yes, ada lagi. Kalau dia naik pun, dia boleh naik lagi sampai 4093. Okay, so direction kita sekarang ni adalah ke atas. Mainly direction kita adalah ke atas. Dan based on historical punya data pun, kalau kat sini saya dah filter out tiga tarikh. Satu yang kita nampak dia punya apa tu, movement lebih kurang dalam range merah ni 3810 dengan 3954. okey, ini adalah range, saya namakan dia range dalam range sideway lah. Okey, dalam range sideway ni dekat pada masa lalu ada tak movement yang macam ni, yang lebih kurang ataupun yang sebiji? Kalau kita nak sebiji, kalau tak ada sebiji, kita cari yang lebih kurang lah. Lebih kurang tu maksudnya kalau boleh saya nak dia start daripada atas, turun ke 3810 ni, naik. Ataupun yang paling bagus dia daripada biru ni, 3774 ni, 3774 dia naik 3977. Lepas tu dia turun balik sini, dia naik ke merah ni, merah 3954, dia turun balik ke 3810 dan naik. Kalau yang better dia ada movement yang macam ni lah. Okay, dia hit tempat yang macam range yang saya rasa kita tak payah nak rigid sangat, dia yang ada pattern lebih kurang lah. Kalau kat sini saya nampak pada okey 19 97 23. Okey, yang ni saya dah buat marking selesai. So kat sini dia ada bergerak dalam range yang kita nak tadi itulah. Okey, range yang mana? Range yang macam ni, range yang macam ini tadi tu. Lepas saya buka chart satu lagi senang. Okay, range yang macam ni. Range yang macam ni. Okay, range yang macam ni, dia antara merah dengan merah ni. Nampak kan? Okay, so dia bergerak dalam range merah-merah ni. Dia lebih kurang kan? Lebih kurang. Dia sampai ke 3810 ni, dia naik. Okay, sekarang ni dia naik. Dan ada baki 16, 17, 18, baki 3 hari. Baki 3 hari untuk dia naik dan turun balik. Okey, kat sini dekat mana yang ada baki 3 hari dan sebelum dia turun? Dekat sini. 3 hari. Maksudnya dekat sini 3 hari lah. 3 hari dekat sini. So dekat sini kalau kita nampak kalau esok ni gap up, contohlah besok ni gap up, dia ada 1, 2, 3 hari. 4 kalau kita tak kat sini 1 hari. So ini lebih kurang lah 3-4 hari lah. So dekat sini kita boleh pakai lah, sebabnya yang nak naik ni dia ada berbaki 1, 2, 3 hari lagi. 16, 17, 18. So next reversal ni kita anggarkan pada 18 Jun lah. Ini saya punya anggaran 18 Jun dia naik. So 1, 16, 17, 18. 3 hari lagi dia nak naik dan dekat historical pun kita kena cari yang lebih kurang lah 3 hari lagi untuk naik. So ini menepati ciri-ciri yang kita nak lah. Okay. Okay, kalau esok gap up ni macam mana? Macam ni kita nak anggarkan. Kalau macam biasa, saya akan anggarkan daripada movement soybean oil lah. Soybean oil. Kita tengok harga last close FCPO pukul berapa? Last close FCPO pukul hari Jumaat hari tu pukul apa? FCPO close? FCPO close pukul berapa hari Jumaat? Oh, the news. Contract switch. Dia ada contract switch juga. Dia close pukul 17, pukul 6 lah. Aduh, dia tutup pukul 6 lah. FCPO tutup pukul 6. Kalau kita tengok 5 minit, last candle dia 17.55 lah. Kalau tengok 15 minit, 17.45 kan? Okay, kita ambil daripada 17.45 close sampai ke close ni, sampai the limit up Okay, sampai close close harga close lah betul lah. Harga close soybean oil ni lah.
kita buat anggaran berapa dia punya kenaikan ni, 206. Okay, 206 daripada close ke close CPO punya time ni ke harga close soybean oil ni 206. Okay, 206 ni biasanya saya akan bagi dua lah. Okay, 206 bagi 2. 206 bahagi dengan 2, 103. 103 tambah dengan 3927. 3927 ni apa? FCPO plus 3927. Okey, 4030. Kita anggarkan dia akan ada open esok, gap up 4030. 4030. Ya Esok kontrak apa? Esok kontrak untuk apa Jun, Julai, Ogos, September. September September. Esok September, kalau September kita tengok dia punya close pada 392 berapa September? 39 je ni. September 3921. 3921, 3927. Tak banyak beza spread dia 3921 dengan 3927. Tak jauh. So tak lari jauh lah kita punya target untuk dia punya opening ni. Berapa tadi kita punya opening? Dalam 4030 4030. 4030 ni area sini lah 4030. Dia mungkin akan naik sini lah. Naik sini 4030 terus. Pam kat sini. Ataupun biasanya FCPO ni kalau dia tinggi sangat dia tak kalau dia punya apa range tu besar sangat. Biasanya saya akan bagi 2 atau bagi 4 lah. Bagi 4 tu kalau bagi 4 berapa tadi 206 206 bahagi dengan 4 51 51.5 51.5 tambah dengan 3927 berapa 3978 3978 ni pun ada juga kita punya area kat sini 3978. Mungkin juga dia naik kat sini je. Itu opening lah. Itu dia punya opening. Jadi dia punya opening pun dah bikin pening. Jadi sekarang ni apa yang kita nak buat adalah sekejap saya tengok ni. Macam biasa saya akan pisahkan dia macam ni. Sebabnya saya akan refer kepada movement 18 Julai ni. Dia memang kebetulan yang dekat sini pun ada gap up juga. Tapi gap up ni bukan gap up yang tukar kontrak tapi gap up yang valid sebab daripada 18 ke 19 daripada 18 ke 20 itu weekend punya gap. Okey, jap saya adjust saya punya chart ni. Okey, nak bagi nampak dia punya movement ni macam mana. Okey, dia punya movement yang sampai tinggi ni macam mana. Ni pelik ni. Mesti akan ada news ke something wrong yang akan berlaku globally kan. So mungkin akan ada effect lah. Dia akan jadi macam ni lah benda ni. Ni. Mungkin 18 hari bulan tu nanti. Ataupun 18 ataupun 17 tu lah. Kemungkinan saya tak cakap confirm tapi mungkin dia akan berlaku. Okay, so esok ni macam mana ni? Okay, esok ni kita akan tengok kalau saya gerak-gerak ni nampak kan dekat belah sebelah kiri ni dekat chart yang ni nampak kan dia punya gerak-gerak tu kan nampak kan? Nampak kan? Kan. Ya adjust yang patut ni. Tak nampak komen. Okay. Nampak tak kalau saya gerak dekat belah yang chat yang belah kanan ni 5 minit, chat yang belah kiri ni daily. Nampak kan kalau saya gerak dekat sini dia punya apa ni
mouse dia punya apa ni, cursor dia ni, dekat sebelah sini pun dia ada gerak juga kan, kan? Dia kat sini ada gerak. Nampak kan? Nampak lah Okay. So, kita boleh refer, katalah kita nak jadikan ini sebagai rujukan kita Okay. Dia gap up sampai area 3966, 3965 lah. Dia punya open kat sini. Open dia 3 Open dia 3962. 3962. Lebih kurang sini lah. Lebih kurang sini lah. 3962 ni. Adalah kemungkinan dia akan naik ke sini. Dia naik. Dia turun. Kan ni dia naik, dia turun. Dia turun ke bawah ni. Kemudian dia barulah dia naik dengan laju. Alhamdulillah. Dia naik dengan laju. Lepas tu dia close. Close dekat sini. Okay. Yang belah sini ni. Ini ni. Dia naik, turun, naik balik kan. Sebab dia kena di hijau. Dia pull back sini. Okay, dia naik sini. Dia turun balik kat sini. Area 340 kat sini dia tengok. Kalau kita tengok kat sini dia punya low dia 4006. Okay, 4006 kita ada support atau resistance tak kat sini 4006 ni? Tak ada. Jadi yang paling dekat adalah 4016 dengan 3985. So ada kemungkinan lah dia akan turun lagi sampai sini. Okay. Dia akan close kat atas lah. Atas sini dia akan close. Dia akan close sini. Lepas tu dia turun dulu ni kan. Dia turun dulu. Dia turun balik ke sini. Kat sini lah kita punya level ni sebelum dia naik balik. Naik. Ini esok lusa lah. Mungkin dia jadi esok lusa lah ni. Yang esok ni mungkin dia akan jadi sampai sini. Mungkin dia jadi sampai sini. Kalau dia naik laju, lepas tu dia slow. Dia laju, market close. Dia sampai sini je lah. Lepas tu malam tu dia sambung pullback slow-slow, dia naik slow-slow, esok gap up lagi, lepas tu turun menjunang ke bawah. Mungkin lah esok movement yang ini. Yang bahagian ini pula. Dia tak adalah esok semua jadi macam ni, tak. Dia bukan macam tu. Market dia perlukan masa untuk dia react, untuk dia move daripada point A ke point B, daripada point A ke point B. Dia kena ada masa. Dia akan bergerak dalam masa 3 hari. Sebagai contoh macam itulah. Kalau daily tadi itulah, dia akan bergerak daripada sini 3927 ni ke 4037 ataupun 4097 ni dalam masa 3 hari. Ada masa dia 3 hari. Dia tak adalah dalam masa sehari tu dia terus naik tu. Jaranglah berlaku, tak ada. Dia tak jadi macam tu biasanya. Sebab market perlukan masa untuk dia bergerak. Dia capai target dia lah. Okay, katalah ini esok kalau kita dia punya target, kalau dia jadi macam ni lah. Kalau dia open daripada sini. Kalau dia open terus gap up sampai 4037, 40 something ni macam mana? Kita anjakkan je lah macam ni. Kita refer je benda yang sama kat sini. Kalau dia naik kat sini, kita tunggulah pullback dekat 4016 ni. 4016 ni, 4016, 4022 ni. Tunggu je lah kat sini. Kalau dia naik sampai sini, kita tunggulah buy kat 3968 ni. Dua level penting ni lah kita kena ingat. Dekat apa ni, resistance ni. Resistance become support. Resistance become support. Buy lah, buy support kan. Ini yang pertama lah. Yang pertama, yang kedua kita tengok yang kedua kita boleh refer kepada sekejap saya tengok kat mana ada ada tak lagi. Okey, ni kalau dia gap up kuat lah Kalau dia gap up kuat boleh tadi, boleh kot sebab dia punya price dekat sini dia mantul dekat 3810 ni ngam-ngam.
Macam yang kita nak tadi tu kan. 3810 kan. 3810 dia naik. Okey, kat sini 3810 dia naik. Okey, dia naik sampai dia open dekat 4004 4004 dia naik Naik sampai 4004. Okey. Jap minum air jap. Hmm. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Okey. Katalah esok ni, katalah dia uh, terlalu kuat, dia naik dan dua candle merah ni tak ada. Dia terus naik, kemungkinan juga boleh jadi macam tu. Dia akan refer kepada yang ini. Ini tak, dia tak terlalu okey sangat lah yang ni. Cumanya kita nak tengok kalau dia gap up terus ke 4005, kat mana kita nak refer? Kat mana kita nak arah tuju ni lah, market ni arah tuju dia macam mana? Okey, kalau dia terus naik ke 4002 ni, 4002 kat mana? 4002 kat sini. Ada something kat sini 400 something ni. Tadi 4006. 4002 ni pun ada something. Ada yang significant kan kat sini? Kalau kita tengok kat sini tak ada 400 ni. 400. Oh, ada lah label kat sini. Ada something lah kat sini. So macam tu lah. Dengan kadang ada yang level resistance yang saya miss kan. So daripada buat macam ni, kita nampak lah dekat satu level tu ada satu level yang dekat historical dia muncul. Dia ada banyak kali ada kan. Tapi bila kita lukis tu tak ada. Mungkin kita ada miss something lah kat situ. Ni 400 berapa ni? 3992, 3999. Eh, 392, 3999. Okey. Itu tak apalah. Itu tak penting sangat pun. Okey, kat sini kita nak tengok dia punya kenaikan ataupun movement tu macam mana nanti. Dia dekat sini. Okay, dia akan naik ke 4002 belah sini, area sini. Dia akan pull back. Lepas tu dia terus naik sampai ke 4123 kan. 4123 ni, lemak sini sikit. Okey. 4123 yang ni Yang ni 4123. Lepas tu dia pull back sikit. Lepas tu dia naik sikit. Lepas tu dia turun. Ni dekat ni kan. Dekat sini dia sideway. Dia sideway dulu tau kat sini. Okay, dia sideway dalam mungkin macam ni lah dia punya sideway kan. Dia sideway dia macam ni. Lepas tu dia turun ke area lebih kurang 4016. 4 kat sini baliklah kat 4000 ni lah. Kat area sini. Ni ada ni. Lepas tu dia naik balik. Dia naik balik lah. Naik balik tu mungkin esok lusa lah. Mana tahu kalau esok dia aktif market terus jadi macam ni sideway ni, dia mungkin akan sapu dulu bawah ni. Macam apa? Wash and rinse Wash and rinse ke apa benda tak tahulah. Dia turun bawah ni, so kita punya level nak buy tu, kalau kita dapat buy kat sini intraday je lah. Lepas tu kalau dah nampak sampai 4145 ni dia dindong-dindong ke turun balik kan, let lu. Kalau nak sell pun tak boleh juga. Risau juga kalau dia tak turun sini. Dia turun naik je. Kalau sebab dia punya trend sekarang ni kuat naik kan. Jangan sell lah, jangan sell OV lah kalau boleh. Jangan sell OV. Kalau nak buy pun, kalau dia betul turun kat sini, kita tahulah. Ini dalam kita punya plan lah. Kita boleh ready untuk buy dekat 4000 ni lah. Okay, 3992, 3999 dia punya zone dia kat sini lah. Okay, ni yang kedua kita punya perancangan yang kedua lah. Dia naik dekat 4000 ni pull back, buy sampai ke 4140, dia turun ke 4000, lepas tu dia baru dia naik tinggi lagi lah. Naik tinggi lagi sampai
4277. Kita punya target ada 4277 tak? 4277 tinggi sangat eh. Tinggi gila atas ni eh. Tinggi lagi ya. Possible ke naik? Macam tak possible lah. Tapi kalau ada movement yang macam ni, mungkin bukan naik sebab ni inversion. Kalau inversion ni tak ada, dia akan naik lagi ke next reverse date pada ada belah kiri lah, belah kanan ni adalah dia punya reverse date lagi. Kalau inversion ni tak ada, dia akan naik terus. 18 ni tak ada reverse, dia akan naik terus sampai ke 20 something lah. Okay, so ini mungkin terpakai. Kalau macam tu mungkin terpakai lah yang ni lah. Okay, tapi kalau tak, dia akan reverse balik lah. Ini kita boleh KIV lah yang ni. Yang ni kita boleh KIV, kalau dia terjadi mungkin 18 tu tak ada inversion, dia terus naik. Tu yang second lah. Yang third ni, dua analisis kita buat tadi, dua-dua naik kan. Dua-dua naik, kita kena ada satu plan yang menurun. Menurun. Kita kena ada satu, orang kata apa, plan kecemasan lah. Plan kecemasan. Kalau dia tak jadi naik, apa nak buat? Kalau dia tak jadi, nak buat apa? Biasa kita ada benda tu. Biasanya macam confident lah ni naik ni. Tapi memanglah trend kuat sekarang, tengok soybean oil pun naik 200 stick. Tapi kita still kena ada satu plan yang against kita punya main plan. So kalau benda tu jadi, benda tu yang kita plan first tu tak jadi, so kita boleh follow lah apa yang kita plan untuk yang tak jadi tu. Tapi dekat sini, yang saya tengok ni dia punya daripada historical ni, bila dia sampai ada level yang menyentuh 3810 naik, dia tak ada turun dah. Dia akan naik dulu baru turun. Dia akan naik lebih daripada 3977 ni dulu, baru dia turun. Contoh, ni, dia kena naik dulu atas ni, baru dia turun. Dia kena naik dulu, baru dia turun. Dia tak ada yang sampai ke 3810 ni, lepas tu dia touch merah ataupun biru atas ni, dia terus turun. Tak ada. Tak ada. Dia tak ada macam tu. Dia kebanyakannya dia akan naik. Kalau ada pun dia akan ada sideway kat sini. Dia ada sideway. Dia, kalau dia tak lepas yang biru ni, kalau ataupun dia lepas 393, biru ni apa? Biru ni 3977. 3977. Ataupun lebih kurang 4000 lah. 4000 tu lah. Dia sampai 4000 tu, kalau dia naik ke dia turun balik 4000 tu, dia sideway lah. Sideway lah. Dia sideway kan. Dia sideway. Dia tak ada sampai atas ni terus turun. Tak ada. Dia so far tak ada lah. Nampak ni, dia sampai 3810 ni dia naik. Sampai 3810 ni naik. Kalau dia mantul kat 3810 tu, dia naik. Ni dia mantul kat 3810 ni, dia naik. Kebanyakannya macam tu lah. Itu yang dia mantul ke 3810 tu, dia naik, lepas tu dia terus turun, tak ada. Kalau ada pun kita kena cari yang dia sedang in progress ke atas tapi ada pullback ke bawah. 0201 397. Kat sini mungkin dekat sini ni yang paling dia tak ada, tapi yang paling ada pun ni lah. Inilah yang paling cantik yang kita yang boleh jumpa, yang dia ada kes-kes yang dia ada. Dia turun ke 3810 ni lebih kurang, lepas tu dia naik sampai merah ni. Okay, lebih kurang macam apa yang kita nak ni. Dia naik sampai yang biru, dia naik sampai 3 biru ni 3942 ni. Okay, tengok yang belah sini kan, yang belah sini. Okay, dia naik, dia daripada bawah ni kan, dia naik sampai sini, lepas tu dia pullback sikit. Okay, ini yang tak jadi lagi ni, ini. So kita akan refer yang ini. Kita akan refer yang ini. So kita akan refer ini sebelum dia naik lagi. Kalau dia naik pun 1, 2, 3. Ada 3 kali naik ni, 3 hari. Okay, so macam mana? Macam mana nak buat dia punya ni? Okay, macam mana nak buat ni? Okay, regardless apa yang terjadi dekat soybean oil ni, kalau FCPO, dia kalau nak buat perangai, dia buat perangai suka hati dia kan.
Itulah yang kita kena ada, kita punya plan yang kedua, yang ketiga ni. Kalau dua kita dah ikut kita punya direction ke atas, kita kena ada satu lagi plan kecemasan kita lah. Plan kecemasan ni kita kena tengok jugalah dekat mana level-level dia. Okey, low less pula. Low dia adalah 3927. Okey, 3927. Ya, kat sini. Low. 3 eh bukan, low dia 3888. Low dia 3888. Okey, low dia 3888. Jadinya 3888 kat mana? 3888 dekat area-area sini. Ada apa-apa ke kat sini? Dia ada gap. Dia ada gap. Biasanya kalau ada gap, saya akan ambil level ni lah. Level high atau low sampai ke open. Kalau dia kat atas, gap up, kita tarik daripada bawah ke atas lah sebab dia naik kan. Lepas tu saya akan ambil 61.8 lah. Kenapa saya tak tahu, tapi kebanyakannya dia akan jadi macam tu. Dia akan mantuk kat situ lah. Kebanyakan kes lah. Itu daripada pemerhatian lah. Kalau nak follow, follow. Tak follow, tak apa. Itu bukannya tak ada dalam buku ke apa. Kalau ada pun mungkin ada kot, semua saya yang tak baca kan. Okay. So, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita akan buat marking. Sekarang ni dekat sini, dia dekat sini. Kita akan refer kepada yang hijau ni. Dia open dekat area lebih kurang kita punya close ke 3927 ni. Okey, 3921 kalau kontrak September. Okey, dia akan turun dulu ke sini. Sini tak ada level tak ada level yang kita boleh refer yang terkini ni. Sama ada dia akan turun sampai sini saja dan terus naik, ataupun dia akan turun ke sini dulu. Dia akan turun ke sini dulu. Sini tu mana 3875 tadi itulah. Label yang saya mark tadi itulah. Tapi kalau label yang marking tu, kalau tak nak pakai pun boleh pakai yang kalau nak pakai berapa 32.8 pun boleh sepertilah 32.8. Kalau pakai 32.8 okeylah, nak 3888 kan. Sini pun boleh lah kalau nak juga kan. Kalau betul dia ada kat sini, tunggulah kat sini. Kalau kat sini lepas tu dia ada pin bar ke reversal candle ke, masuk je lah. Dah ada level kat sini kan. Tapi kalau dia turun lagi ready je. Ataupun yang lebih baik, tak kisah pun di antara dua ni. Sama ada 3888 ataupun 3875 ni, tak kisah dia turun mana pun, turun sini sekalipun, selagi dia tak naik atas 399 3900 atau 3906 ni, tak payah buat apa-apa dulu, tak payah buy dulu. Okay, tunggu dulu dia naik atas ni. Dia pull back kan kat sini kan. Sini pull back kan. Dia akan naik sampai ke berapa ni atas ni, sampai ke 3992, 3980, 3980 lebih kurang lah. Kat sini kat sini. Lepas tu dia akan ada sideways sikit kan. Dia akan ada sideways sikit, betul. Lepas tu dia turun balik. Ni kat sini, turun lebih kurang ni. Aku dah confused lah. Okay, dia turun sampai sini dia sampai sini. Ini pun tak kisah dia turun sampai mana sebab kita tak nampak dia punya level okay, kat sini pun ada, dia boleh sell kat sini. Okay, bila dia turun sini, kita tunggu dia naik balik. Dia akan kat mana dia punya naik tu? Dia akan close dekat sini. Yang ini kita nak ambil pullback yang ini. Kat sini kot kat sini kot. Ke atas. Sorry, kat sini. Okey. Kat sini. Okey. Kemudian dia akan naik lah. Okey, kita buat sampai sini je dulu. Sebab esok ni kalau dia sideway ni, dia tak ada naik terus ni, dia turun bawah dulu. Kita buat sampai sini je dulu. Kalau dia dah jadi sampai sini, esok ni dia jadi betul lah, barulah kita boleh sambung. Kita akan expect dia turun dulu ke sini.
Dia turun dulu sini, 3880 ni barulah dia naik balik. Dia naik balik sampai ke 4195. 4195 jauh lagi. Ada kita punya level lah 4193. 4195 lebih kurang lah. 4195 ada tak dalam kita punya target? 4195 pun atas sangat lagi. Kalau dia naik lagi ni, kemungkinan tak di-negotiate lah kalau dia terus naik ni. So ini kita punya plan yang ketiga. Sekiranya market tu tidak naik, asal dia tak nak, dia tak naik, dia turun dulu sikit. Dia turun dulu ke bawah 3900, kemungkinan dekat 3888 ataupun 3875. Okey, kalau tak nak ambil risiko buy dekat bawah ni, boleh tunggu dulu dia naik atas 3900 ni, dia pull back baru buy kat sini lah. So kita punya buy, kita punya level untuk entry ni macam mana? Okay, kita boleh buy kat sini. Intraday boleh sell kat sini. Intraday boleh sell kat sini. Nak buy kat sini, kalau saya tak recommend lah. Ni high risk lah sebab kita tak nampak dia punya level tu dekat mana, level apa tu support tu dekat mana. So tunggulah dia naik atas ni ataupun atas ni. Yang better yang kita nampak ada level dekat historical punya value tu dekat 3980 ni lah. Yang dekat sini ada dia punya untuk buy tu lah. Ini boleh ataupun kalau dia naik pun mungkin dia akan ada dia pull back, dia turun balik ke sini, lepas tu dia naik atas, dia macam ataupun dia terus langgar je. Dia terus langgar dia tak bagi kita masuk kat sini. Boleh lah kita tunggu kat sini. Tak kisah pun kat mana-mana pun, tapi based on historical punya data, tempat-tempat yang kita boleh buy kat sini. Kalau dia pull back balik pun dia kat sini juga. So kita boleh ready kat sini, boleh ready kat sini, boleh ready kat sini untuk sell, ni sini sell, tapi sell intraday je lah. Kalau nak buy kat sini. Kalau nak high risk, sanggup high risk, bolehlah buy kat sini. Okay. So begitulah. Itulah perancangan yang untuk esok lah. Saya punya plan untuk esok dua possibility untuk naik dan satu possibility untuk contingency kita dia turun dulu sikit sebelum dia naik. Okay, tapi kemungkinan besar dia akan naik lah. Tapi kita tak tahu esok soybean oil tiba-tiba esok pagi ni dia terus je ke bawah ni, dia gap ke bawah ni, siapa tahu kan. Kemungkinan juga dia turun bawah kat sini. Sebab dia tiba-tiba naik kan. Itulah. Itu antara possibility yang kita kena fikir-fikirkan dan rancang-rancangkan lah. Okay, so ada soalan tak? Ada apa-apa soalan ataupun nak bincang apa ke, nak discuss apa-apa ke? Ada soalan. Satu je soalan. Seperti kita cakapkan tadi itulah. Dia tanya ZL memajuk sampai price limit. Adakah CPO akan fly meroket kerja ZL esok? Macam kita yang bincangkan tadi itulah. Itu je soalan ni. Ada soalan lain. So far ada lagi soalan? Okay, saya baca komen jap. Okay. Yang lain semua tak ada soalan. Yang bawah sekali guna dua layout senang. Tengok 5 minit dan satu one day. Saya tak. Okay, sebab dua layout tu nanti sebabnya dia akan kacau saya punya layout yang existing ni. Lepas tu lagi pun dia punya belah kanan tu akan jadi lagi kecil. Kalau dua layout boleh ni ke? Boleh adjust dia punya besar kecil ke? Tak apalah. Tak apa, saya lebih gemarkan yang macam ni lah sebab saya nak besarkan yang belah kanan ni, kecil yang belah kiri ni, nak limitkan saya punya penglihatan yang belah kiri ni. Okay, tak apa, mungkin saya akan tengok balik lah nanti yang untuk dua layout pun nanti. Okay, tak ada soalan kan? Ada soalan tak? Tak ada soalan ke? Ataupun ada pandangan lain ke yang mungkin akan terjadi esok ni, ada news-news yang mungkin saya tak overlook ke sebab saya memang tak tengok news pun, saya tak baca news pun sebabnya
Kalau ada news pun, kita punya direction, sekarang contoh kita punya direction ni buy. Kita punya direction tu ke atas kan. Kalau ada news tu, dia hanya akan menambah api kenaikan tu. Dia turun naik lebih jauh. Dia jarang lah dia akan against. Kalau dia against pun, dia akan pull back yang deep punya retracement, lepas tu dia akan sambung balik naik. Itu antara efek-efek news je lah. Sebab kalau news Sabtu Ahad ni kita susah lah nak kawal kan. Sebab tu kalau kita OV Sabtu Ahad ni agak high risk juga. Okay, sebelum open saya selalu perhatikan movement dalian. Okay, dalian saya tak tengok. Dalian saya tak tengok, tapi kalau apa ni, Tuan Razali ni kalau tengok okey je, tak apa, tak ada masalah pun. Cuma daripada pemerhatian saya, kalau ZL ni dia akan ambil half harga dia daripada harga semasa. Contoh esok ni dia open bawah sikit lah. Contoh mungkin dalam dia sampai 50 macam tu kan. Pukul 8 tu dia open lah. Mungkin dia open atas, lepas tu dia turun balik, dia pull back sikit sini Dalam pukul 9, 9.30 macam tu dia sampai ke 50. So kita kena calculate balik lah. 50, berapa kenaikan sampai 50? Ya, 143. 143. 143 bahagi 2. Mungkin 71. Dia kenaikan dia 71 tambah dengan 3927. 3998. 3998 dekat mana kita punya level 3998 tu? 3998 ada sini. Kita tunggulah kat sini. Tapi tak lari pun dengan kita punya planning yang tadi tu, 3998 tu kan, tak lari pun. Dengan kita punya plan yang asal tu. Kalau dia naik sampai ke 3998 tu. Kalau nak refer dalian pun, dia akan bermain di sekitar level-level yang ini. Level-level yang ini. Dia akan bermain sekitar ni jugalah. Tak lari jauh pun. Okey. Lain cadangan? Pertanyaan ataupun ada apa-apa idea lain untuk movement esok ni? Tak ada. Kalau ada, share lah juga. Sebabnya ini yang saya punya. Mungkin anda ada pandangan yang lain, based on news ke, based on movement crude oil yang kelam kabut ke. Ada? Tak ada? Macam Tuan Razali ni, baguslah dia punya apa cadangan kan. Kalau Dalian tu macam mana selalu Tuan Razali ni kalau tengok Dalian tu dia based on macam mana? Based on price tu, price range dia berapa ke? Macam saya tadi yang saya cakap, daripada close previous day untuk FCPO ke open ataupun existing current price untuk ZL, lepas tu bagi dua. Itu saya punya bagi dua, lepas tu tambahlah point tu dengan harga close FCPO yang semalam tu ataupun previous day. Kalau Dahlia ni macam mana? Okay, kalau perang ni lebih pada news lah. Macam saya cakap tadi, news saya tak tengok sangat. Tapi based on saya baca daripada apa inventory punya inventory punya apa tu, apa nama dia, news ke apa benda tu yang supply naik, demand turun apa semua tu kan. Nampak nampak dia punya import ke ekspor ke apa, itu yang benda-benda macam tu biasanya saya tak faham benda tu. Lepas tu saya tengok saya tak faham. Jadi biasanya kalau apa perang ni biasanya import ekspor tak jalan. Import ekspor tak jalan, saya tak tahu macam mana keadaan import, macam mana keadaan ekspor tu tak tahu. Kalau dia tak jalan pun, kalau ada apa efeknya kalau kita tak dapat ekspor macam mana? Kalau kita tak dapat ekspor, maksudnya adakah kita punya FCPO tu makin berlambat? Kalau berlambat maksudnya supply lebih, dia akan turun lah. Dia akan turun lah kalau supply lebih. Kalau sekarang ni kemungkinan orang cakap
dia akan follow crude oil ke apa kan, dia akan naik lah. Mungkin dia akan naik sehingga berapa? Sehingga apa tu? Sehingga 18 hari bulan ni lah. Mungkin pada 18 hari bulan ni nanti dia cakap kapal tak boleh nak keluar, tak boleh nak ekspor. Ekspor kan, keluar ekspor kan. Tak boleh nak ekspor menyebabkan lambatkan stok dekat pasaran tempatan dan dia turun balik kan. Mungkin juga pada 18 hari bulan tu nanti dia akan ada news yang macam tu. Tak tahu. Tapi biasanya news-news ni dia akan berlaku dekat area-area ni lah. Saya tak tahu kenapa tapi biasanya dia akan berlaku dekat area-area macam ni. Macam ni, bukan macam ni tu apa? Macam ni lah dekat area-area Reversal Date ni. Macam yang 11 Jun mana itu kan, yang macam ada perang tu, saya pun tak tahu pada 9 Jun ni tak start lagi pun kan. Dia apa tu, perang pun apa semua tak ada start lagi kan. Saya pun tak tahu benda tu akan terjadi tapi dia jadi pada 12 kan, 12 ke 11. Dia kebetulan je benda tu terjadi. Lepas tu dia pun ikut, dia follow lah. Dan esok ni kemungkinan besar dia akan naik jugalah, dia follow yang ZL ni. Tak tahu esok macam mana kalau dia turun balik. Kalau dia turun balik mungkin dia akan turun sikit lah. Ikut macam kita punya plan tadi tu. Ikut kita punya plan tadi tu yang turun sikit tu. Kalau dah delete pula. Apa Z boleh tak? Ikut kita punya plan yang tadi tu. Kalau dia turun sikit kan. Dia turun sikit sini. Kalau lah. Sebab tu kita kena ada plan. Satu lagi plan kecemasan tu. Ismail, soalan saya yang kat atas tu. Mana? Oh, apa maksud hari dikira dalam kalender? Maksudnya kalender day lah. Kalender day tu kalau dikira daripada Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin 4 hari. Kalau trading day, Jumaat, Senin 2 hari. Tu trading day. Trading day, Jumaat, Isnin. Kalau kalender day, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin. Beza dia lah. Kalau trading day dikira 2 hari. Kalender day dikira 4 hari. Dia macam hari bekerja lah. Hari bekerja. Oh, Dalian pun bagi 2 Okey, okey, okey. Dalian yang A5 tu A5 ke A15 A15 A50 A50. Okey lah, nanti saya tengok juga Dalian tu kalau dia bagi 2 juga. Lebih kurangnya sama je. Okey, adakah FCO follow Dalian? Tak tahu. Sebab saya tak tengok Dalian. Sebab trade FCO dan Dalian serentak waktu Asia. Okey, dia serentak. Okey. Okey, dia serentak. Tapi disebabkan soya tu buka awal, so kita boleh prepare awal lah. Contoh esok soya buka pukul 8 kan. Itu macam saya cakap tadi tu. Kalau dia buka awal pukul 8, FCPO tetap buka pukul 10.30. Kalau dia buka awal dan dia punya price tu dalam pukul 9 ke 9.30 tu, dia sampai 50. So kita adjust lah kita punya opening tu mungkin lain sikit. Yang kita target tadi dia punya opening sampai Allah dah delete pula. Tak apalah. Naik sampai 100 poin ataupun 50 poin kan. 10 poin ataupun 50 poin. So kalau kat sini kita adjust lah accordingly. Mungkin dalam 70 poin sahaja. Dia punya beza kenaikan tu. Itu kelebihan kalau pakai soya lah, sebab dia buka dulu, dia open awal dulu, so kita boleh adjust accordingly lah dalam pukul 9, 9.30 macam tu. Sebab tu kalau dekat saya bagi kat klien saya akan bagi sekitar pukul 9, 9.30 macam tu, sebab nak biar dia rapat sikit dia punya price tu dengan timing FCPO nak open. Macam tu. Kalau macam malam ni pun okey lagi, tapi kita tak tahu esok macam mana. Kalau dia punya price ni beza sangat, saya akan buat balik semula lah. Kalau contoh dia punya gap tu sampai 54 54.00 lah, 54.00 ke 53.50 ada gap. Tak tahulah, kemungkinan boleh jadi kan benda-benda macam tu. Benda-benda gila ni kan. Mungkin dekat FCPO pun kita kena refer kat yang lebih tinggi lah. Tapi menggunakan kaedah yang sama. Okay. Itu saya punya justification lah kenapa pakai soya kan. Instead of Dalian.
Okay, kalau yang cycle pure cycle tu kan, yang tu kita boleh implement juga. Kita boleh implement juga dekat sini. Kalau kita tengok berapa hari ni, Tuan Ismail? Daripada bawah ke atas ni berapa hari? 7 hari kan? Ah, dia tally lah dengan kita punya apa cycle. Cycle tu benda sama je. Cuma kalau yang ini saya guna yang planetary ni, dia akan ada, dia boleh tahu dia punya high low. Next tu high ataupun low ataupun uh, ada inversion ataupun tak ada inversion. Kalau macam ni, ini 6 hari, ini 1 hari. Still 1 plus 6. Yang ni 6 days. 6 days tu lebih kurang lah 6, 7. Dia biasanya akan ada kurang lebih 1 hari lah kalau cycle ni. Ah, kalau dia tak jadi 7, dia jadi 6. Dia kadang jadi 8. Kalau macam ni berapa ni? Ni, ni 3 dengan 5. 5 dengan 3 berapa? 8. Lebih kurang lah. Okey, nampak kan? Tuan Ismail kan? Benda, benda, benda ada, memang ada benda tu. Okey, lain-lain ada lagi? Ada lagi soalan tak? Tak ada, kita close. Kita close 11 lah. So, nak kerja? Kerja kan? Esok. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup lah untuk hari ini. Macam tu, sekali lagi, saya recap sikit lagi. Saya recap. Ini yang kita punya plan tadi tu lah. Sama ada dia naik kat sini, atau kat sini tu mana? 3961, 398, ataupun dia naik kat sini, 4022 ni, kita punya level. Dan dekat sini, kalau dia sideway, dia akan turun dulu sampai 4022 dan naik semula. Dan juga kalau dia turun balik, turun sikit ke 3875 ni, naik balik atas 3900 tu, barulah kita buy. Okay. So, terima kasih semua atas masa anda. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.